Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dunia semakin berubah. Pendidikan kini tidak lagi terhad kepada buku dan papan putih. Teknologi membawa revolusi dalam pembelajaran. Jom ikuti kupasan saya, Isma Ahmad Faris, tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Mari kita saksikan. Dalam era digital, teknologi memainkan peranan penting dalam memperkasa sistem pendidikan negara. Penggunaan alat digital seperti komputer, tablet dan aplikasi pembelajaran dalam talian membolehkan murid mengakses maklumat dengan lebih cepat dan mudah tanpa terhad kepada sumber tradisional seperti buku teks. Bahan digital seperti e-book, video interaktif, aplikasi pembelajaran dan platform pendidikan dalam talian membolehkan pembelajaran menjadi lebih dinamik, fleksibel dan menarik. Teknologi juga membantu guru dalam menyampaikan pengajaran secara lebih menarik melalui platform seperti Kahoot, YouTube dan Canva yang mampu meningkatkan minat serta pemahaman murid. Murid boleh mengakses maklumat di mana-mana dan pada bila-bila masa. Manfaat bahan digital dalam pendidikan. Pertama, akses mudah dan fleksibel di mana murid boleh belajar di mana-mana dan pada bila-bila masa. Kedua pula, pembelajaran interaktif menggunakan simulasi, animasi dan kuis untuk meningkatkan kefahaman murid. Ketiga, memperkasakan guru memudahkan penyampaian ilmu melalui bahan bantu mengajar digital. Keempat pula, menggalakkan pembelajaran kendiri. Murid boleh mengulang kaji mengikut kadar pembelajaran mereka sendiri. Dan kelima, pendidikan inklusif membantu murid berkeperluan khas dengan alat bantu digital seperti teks, kesuara dan pembelajaran adaptif. Bukan itu sahaja, dengan bahan digital, guru lebih mudah mengajar. Murid lebih seronok belajar. Teknologi membantu memperkasa pendidikan negara. Peratus kehadiran pun makin meningkat. Melalui inisiatif seperti The5 dan TVPSS, Kementerian Pendidikan Malaysia terus memperkasa pendidikan negara dengan bahan digital yang berkualiti. Penggunaan bahan digital bukan sekadar satu pilihan tetapi keperluan bagi memastikan generasi akan datang lebih bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah pendapat cikgu tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara? Okey, baik. Pada pendapat saya, bahan digital adalah sangat penting kerana kita nak menjadikan sesi pembelajaran itu lebih menarik untuk adanya interaksi antara guru dan murid, dan dengan digital lah yang menjadikan sesi pembelajaran itu lebih menarik, adanya visual, adanya audio dan kita dapat menerapkan didik hibur dalam pembelajaran. Terima kasih kepada cikgu atas respon dan pandangan. Okey, sama-sama. Pembelajaran digital membolehkan akses cepat dan mudah kepada pelbagai maklumat dengan hanya hujung jari. Teknologi ini menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, interaktif dan berkesan untuk semua. Sekian daripada Isma Ahmad Faris, kru TVPSS anda. Sekian, terima kasih. Bye.